Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia ketua UMNO bahagian, ketua pemuda, ketua wanita datang tak? Ketua wanita ada? Tak ada, ketua puteri ya? Ketua puteri, pemimpin-pemimpin tempatan, semua pemimpin lah di semua peringkat. Saya tak ada salutasi yang saya sebut kan merayau kan. Tak apa nama saya sebut kan. Jadi baik saya jangan sebut umum je lah. Kan? Bukan niat tak nak sebut sebab tak tahu. Kalau tahu kan main agak-agak kan lagi lain bunyi kan. Macam bukan Jawa, bila sebut Jawa kan mencarut bunyi kan. Walaupun ikutkan kaitan saya memang ada darah Jawa. Cuma tak boleh ngomong Jawa kan. Belah abah saya Minang, belah mak saya Jawa. Jadi Janang, Jawa campur Minang. Baru je last week dekat kampung, dekat Jalan Bukit Kapar Meru, ada majlis kahwin. Majlis kahwin mak saudara Jawa ni. So dapatlah berhimpun balik keluarga-keluarga Jawa yang terpisah sejak sekian lama. Saya datang lah kan. Jadi pada hari ni tajuk dia kenapa Islam jadi pilihan ummah. Jadi simple-simple lah, santai je risau. Siapa nak sambil-sambil nak minum dengan ceramah, sambil-sambil nak makan, sambil-sambil nak tidur, tak ada masalah. Tak ada masalah dah. Saya penceramah yang tak ada hal punya. Siapa tidur, tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Kalau dia bagi ceramah, dia boleh tidur, hebat tak? Saya tanya Ustaz Nafiruddin dia. Tanya dia. Belum pernah dalam sejarah orang mengajar tidur. Dia dan ada yang paling hebat sekali, dia boleh sabar mengajar walaupun depan dia semua dah tidur. Itu hebat dah tu kan. Jadi bila disebut tentang Islam pilihan ummah, satu benda yang hebat tentang Islam ni, itu sebab dah tu ketika pernah Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu? Maka Nabi jawab, umat akhir zaman. Maka para sahabat semua yang ada dekat liang tanya, bukankah kami ada di sekitar kau ni, kenapa kau rindu umat akhir zaman? Kenapa kau tak rindu kami? Kau ada depan mata. Aku sayang kamu, mungkin aku tak rindu kamu, tapi aku rindu umat akhir zaman. Kenapa agaknya? Sebab dengan tahap mereka itu mengikut Islam, taat pada Allah dan taat kepada aku, dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang melihat wajah aku. Dekat situ dah tengok betapa hebat agama kita ni. Bukan bersandarkan benda, bukan bersandarkan kepada tompek, bukan bersandarkan kepada apa sekalipun, tapi bersandarkan betul-betul i'tikad kita, percaya Allah Ta'ala itu ada. Itu hebat Islam ni. Kalau tempat lain tu kena ada patung ni. Kalau tak ada tu tak boleh. Dia bawa, kalau pindah rumah dia bawa patung tu sekali. Kira kalau teknikal kalau dia pindah rumah, patung tu tinggal, Tuhan ni terlupa bawa. Macam itulah kiranya. Sedangkan Islam ini sepatutnya ada di mana-mana. Tuhan kita ni, kita memang ada dalam diri kita. Dia sentiasa ada. Tu sebabnya kalau sebut implikasi iman, kepercayaan itu adalah 3 implikasinya, iaitu imun, aman, amin. Selalu saya sebut imun, aman, amin. Apa benda tu? Imun kan suntikan imunisasi tu. Apa maksud imun? Maksud imun tu kebal. Kebal daripada apa? Maksudnya dalam Islam kita kebal dari maksiat. Yang kedua aman, dia rasa tenang jiwa dia sebab dia rasa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Bukan nak kena pergi dekat rumah ibadah je. Tak, kadang-kadang kat luar pun dia rasa Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Itu sebab saya terbaca buku dulu, Hidup dengan Bismillah, dan satu lagi Bismillah yang hilang. Hidup mesti dengan Bismillah.
Sebab dengan nama Allah. Bila sebut bismillah tu dengan nama Allah. Kadang-kadang prosedur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sekadar prosedur. Tapi tak letak dalam hati. Macam orang kahwin. Kan? Mula-mula tu memang dulu bila mula-mula dengan I love you tu. Bercahaya-cahaya muka orang perempuan. Sayang awak. Ya Allah, janganlah. Kan dia kata macam tu. Tapi bila dah kahwin, dah lama-lama kan. Sayang awak. Yalah. Macam tu ya. Semangat pun. Karen dah tak ada lagi. Puas charge dah. Tak mahu nak. Pegang pun tak ada siapa. Macam, nyampah. Macam tu sampai tu tahap. Kecuali orang si jangkang ni. Orang topik lain cakap ni. Kan. Jadi makna kata, patutnya dia letak dalam hati. Letak dalam hati. Jadi pertama ni imun. Kebal. Aman, rasa Allah Ta'ala di mana-mana. Amin pula amanah. Itu sebab dalam Islam ni kan, Islam ni dia bukannya agama yang main belasah je. Ada setengah agama, buat dosa tak apa, sebab lepas tu kau boleh pergi jumpa ketua imam kau tu, kau pergi jumpa dia, cakap kau minta maaf, oh aku ampunkan. Dia lah bagi pihak Tuhan nak ampunan. Lain kali jangan buat lagi. Besok tu buat lagi. Lepas jumpa boleh ampun lagi. Kononnya dia lah agama paling baik. Sedangkan dalam Islam tak, dipelihara semua perkara. Kan? Dia pelihara semua perkara. Bayangkan sampai nak berkahwin pun semua tengok. Daripada lahir sampai mati, semua ada. Dah diajar dalam Islam. Itu sebab disebut dalam bahasa Jawa tu, Islam is the way of life. Tu Jawa halus tu. Islam tu cara hidup. Cara hidup maknanya tu sebab dalam rumah tangga sendiri pun nak selamat hidup dunia akhirat, nak tak nak dia kena amalkan ad-dinul Islam. Tak ada cara lain, memang ad-dinul Islam. Yang kedua, dalam pasangan suami isteri pula, yang kedua apa dia? Dia tak akan kenal pasangan dia melainkan dah kahwin. Dan yang ketiga, tak ada pasangan yang suka jika diri dia dibandingkan dengan orang yang lain. Jadi kalau sebut tentang Islam tadi, semua jaga. Dari segi ada tempat duduk lagi tak? Nampak macam ramai berdiri sian. Ada tak? Tapi kita ni macam tu. Kita mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Macam mana pun lah cakap. Setiap kali majlis kan mesti sila penuh ke tempat duduk depan. Kau bersuruh. Kan? Wah, kena robot di depan baru dapat tengok. Abang Nesh. Datuk Nesh. Datuk tinggal. Kan? Kadang orang terlupa. Ya. Jadi dari segi Islam semua benda dipelihara. Termasuklah kalau dari segi, kalau kita tengok dari segi keturunan. Keturunan pelihara. Bab perkahwinan, kita titik beratkan perkahwinan, nak elakkan maksiat. Kan? Dia dalam ada setengah agama dia tak ada hal boleh lagi. Asalkan lepas tu insaf boleh ya duduk sama-sama, dah beranak pinak dah, tak kahwin pun tak apa. Dia dah kahwin, dia dah duduk sama, dah ada anak. Ajak kahwin, dia belum bersedia lagi nak kahwin. Sabar tak? Anak dah mengambil tu tak mengambil. Anak dah ramai. 2-3 orang anak tapi belum bersedia nak kahwin. Jadi dalam hal tu makna kata menggambarkan kepada kita bahawa agama Islam inilah sebenarnya yang memelihara keturunan. Itu sebabnya kalau disebut kan, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Jadi dalam Islam memang betul. Bila cerita macam tu, makna haram bagi kita kahwin dengan perempuan tak baik. Tak boleh. Kalau faham betul-betul apa saya cakap ni. Maksud tak boleh kahwin dengan perempuan yang baik ni bukan makna kalau perempuan tu pelacur tak boleh kahwin. Maksud dia contoh dia pelacur. Contoh dia penari kabaret contohnya. Kan, penyanyi kelab-kelab malam. Boleh tak kahwin? Boleh. Nak kahwin dengan syarat bertaubat dulu. Bukan kata besok dah kahwin dengan aku, besok tahulah aku ubah dia. Tak mahu dia dah. Ubah dulu barulah kita kahwin dengan dia. Kan? Macam kita nak kahwin dengan lelaki tu. You janji dengan I dulu, besok bila kahwin you jangan tinggal solat. Tak, jangan tinggal solat dulu baru kahwin dengan dia. Macam tu. Berubah dulu perangai. Berubah dulu kan. Sebelum kahwin memang semua elok, jangan risau. Sebelum kahwin kan, pergi jumpa bakal bapak mentua, mak mentua. Assalamualaikum makcik. Makcik sihat?
Ya Allah baik budak ni. Minum habis air tu. Air basuh tangan. Basuh tangan minum. Habis licin. Sedap air basuh tangan tu. Zuhur dah masuk pakcik. Ya Allah baik. Pukul 10 dah tengok. Kan Zuhur dah masuk belum? Punyalah kan. Nah, nak tunjuk baik. Masa tu bukan menunduk dah. Menyarap lalu depan orang tua tu. Kan? Nak tunjukkan. Tapi tak. Yang sebelum kahwin tak. Dah kahwin baru tahu. Tu sebab setting Islam jaga benda tu. Tu sebabnya kita, kepercayaan kita ni pada Allah ni, ya Allah, tak payah nak cakap dah. Sebab tu kalau pergi meminang orang dulu tu doa, ya Allah, berdoa sebelum keluar rumah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan kami. Dia betul-betul doa, bukan prosedur tau, memang tu doa. Permudahkanlah urusan. Bila tak doa tu, doa main prosedur tu, yang keluar sosek barik rumah pengantin pun tak jumpa. Bila sampai, saya pernah dulu kan ikut grup nak pergi hantar kawan saya bertunang ke Temeloh. Daripada Seremban berhenti ke Air Hitam. Air Hitam Jempol, berhenti jap. Kereta rusak, ada satu kereta rosak, barang hantaran semua dalam tu. Orang pun pindahlah masuk ke kereta satu lagi, dia pun tumpang kereta lain. Sampai ke Temeloh tu baru perasan, barang hantaran bawa, dulang yang tinggal. Sudah macam ni yang bawa barang. Pakai tapak tangan ni, belum pernah buat ke orang. Macam-macam jadi. Ada juga tu sebabnya bila kalau dah bab kahwin tu pun, bab pergi meminang tu pun, kadang-kadang kena ingat, kita bukan minta daripada mak bapak si gadis. Tapi sebenarnya kita minta daripada Allah sebenarnya. Agar bukakan hatinya untuk terima pinangan. Itu kadang-kadang dah pergi elok semua kena elok. Sampai sana balik mengamuk-ngamuk. Sebab apa? Tak jadi. Kenapa? Sebab rupa-rupanya ibu si gadis bekas kekasih hatinya. Luka lama berdarah kembali. Baru dia teringat pada syurga di wajahmu, Nash. Itu kan. Yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu. Nampak tak? Makna nak tunjuk keadaan ni macam tu lah. Kan? Jadi makna dalam Islam, kalau kita tengok ada dua wasiat Allah buat manusia. Wasiat yang pertama adalah wasiat khusus, iaitu wasiat Allah yang disampaikan buat anak-anak Nabi Ibrahim melalui Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Itu khusus. Dan satu lagi pula adalah wasiat secara umum. Wasiat secara umum ialah wasiat Allah untuk seluruh orang beriman. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya. Dalam dua wasiat tersebut Allah mewasiatkan agar kita jangan mati kecuali memeluk agama Islam. Makna dah sebut tentang Islam ni. Malahan bila sebut tentang Islam ni, kita jangan ingat Islam ni kita punya aja. Macam mana kita jangan ingat Islam ni kita punya, rumah Allah tu pun jangan ingat kita punya. Tapi kadang-kadang ada orang dia buat rumah Allah tu macam rumah dia. Semua tak bagi, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Kadang-kadang kontrol. Meletak peraturan tak ada masalah. Contoh nak kawal peraturan-peraturan supaya tak ada nanti orang buat benda-benda tak elok dalam masjid. Okey. Kadang-kadang ada orang datang. Orang tu dah lama tak datang masjid. Tiba-tiba dia datang. Kau tengoklah tu tegeh-hegeh datang masjid. Kan? Nah, itu mesti nak kenduri tu. Contoh dekat tu kan. Dia orang yang memang nak datang, kita ni yang sindir-sindir dia kenapa? Rumah ni, rumah Allah ni, rumah Allah bukan rumah kita. Jadi siapa pun datang kita lalukan. Sama-sama kita. Mari kita sama-sama mengimarahkan rumah Allah. Bukannya ajak rumah kita. Kau ni kau datang je. Kita orang mengalu-ngalu kan. Macam tu kan. Datang. Sindir-sindir kawan tu. Kan? Sebab rumah tu rumah Allah, bukan rumah kita. Memang betul ada orang yang datang sebab kenduri. Ada orang datang masjid sebab dengar ada penceramah yang luar biasa datang. Contoh yang bukan ustaz yang biasa datang tiap-tiap minggu, yang luar biasa. Mana yang tak biasa-biasa datang. Contoh. Macam malam ni. Main-main. Malam ni ceramah kat Warisan Sound. Puas aku mikirin mana pula Warisan Sound ni. Si Jangkang biasa dengar kan. Warisan yang kena sound. Hari ni kan. Macam tu lah kan. Datang. Alhamdulillah. Risau pula aku tertutup ni kan. Tengok ni macam orang jangan ingat ajaran sosial sudah.
Orang Timur datang kan, tak, insyaAllah kan, kita cerita tentang Islam. Tajuk pun clear. Itu sebab, dan begitu juga kita tarik orang yang bukan Islam. Itu sebab kalau kita sebut kan, not yet Muslim, paling cantik sekali sebut. Orang yang belum lagi nak Islam. Tak mustahil hati itu buka. Saya ceramah dekat Simpang Renggam. Simpang Renggam ada seorang wakil rakyat Cina. Dan dia datang, dia rajin datang program masjid. Bila datang program masjid, dia bukannya datang waktu penyampaian cenderia hati. Dia memang datang pada awal. Ceramah-ceramah mau, ceramah Isra Mi'raj, Maulud Nabi, memang dia dengar. Dia pun mula sampai habis. Imam tu cakap apa? Dia ni memang minat Islam, tunggu masa nak masuk je. Dia rajin tanya, Imam, itu apa maksud dia? Dia tanya Imam. Penceramah tu cakap, tu apa maksud dia? Dia explain, Imam pun explain lah. Masa saya dijemput, masa mula-mula datang Simpang Renggam tu, dia berucap dulu. Masa tu meraihkan bakal-bakal haji. Kita mendoakan mudah-mudahan jemaah haji ini semua pulang, membawa pulang haji yang mabuk. Pula mabuk pula. Kan. Saya masa tu langsung lah kan. Masa saya ceramah, saya botok balik. Bukan mabuk. Mabrur. Kan. Dia, tapi makna dia minat. Dia minat. Kan dia tanya kan. Macam baru-baru ni. Tidaklah kita rasa seronok kan. Sebab Islam tu bukan kita punya. Bukan semua orang punya. Semua orang punya. Hebat Itu sebabnya kita bersatu. Duduk sama-sama. Tak kira parti latar belakang. Tapi demi Islam kita bersatu. Saya dah sebut dah. Masa KPWTC tu pun saya sebut. Kalau tak kerana itu, kerana Islam kena bersatu. Ada orang tanya saya. Bila berbual dengan saya, ada seorang yang bahasa Cina cakap dengan saya tentang RUU tu lah. Dia cakap. Dia kata, ini semua, ini masyarakat pelbagai kaum. Kenapa nak buat ini? Dia kata. Kalau macam tu, undang-undang korang pun janganlah baik kat sini. Saya cakap. Dah kena pelbagai kaum. Saya kata tu. Lepas tu saya tanya satu soalan yang paling senang. Saya nak tanya. Sekarang ni tak setuju kan? Sebab waktu Haji Hadi bentangkan rang undang-undang tu, bentang penerangan. Yang satu Persatuan Cina ni cakap apa? Sudahnya di hujung dia buat kesimpulan. Kesimpulannya kami tak faham dan kami tak setuju. Dia kata. Dia cakap macam tu. Jadi saya tanya soalan saya senang. Nak jawab ni. Sebab Presiden Alumni Debat Malaysia. Saya cakap lah. Okay, macam ni. Yang sekarang tak setuju. Rang undang-undang tak setuju kan? Tak setuju. Okey. Yang sekarang yang memang dah buat ni. Setuju ke tak? Saya tanya dia. Yang baru dicadangkan ni tak setuju. Tapi yang memang dah dilaksanakan di Malaysia, setuju tak? Dia pun jawab. Yang itu setuju. Untuk pengetahuan kau, yang dulu pun tak pernah tanya kau, kenapa yang ni pula kena tanya kau? Jadi peduli apa aku, kau setuju tak setuju? Macam tu ayat dia kan? Sebab kita tak pernah paksa dia dan benda tak melibatkan dia. Kita nak ambil tindakan ke, apa kat hukuman tu kita laksanakan kepada orang Islam yang melanggar undang-undang syar'i dan kemudian kita hukum dengan kadar yang lain, mungkin dengan hukuman yang lebih serius supaya agama Islam ni tidak dipandang ringan hukumannya oleh orang lain. Macam tu. Bayangkanlah kalau kesalahan-kesalahan berapa banyak, denda 5,000. Tu pun biasa hakim tak bagi 5,000 pun. Hakim bagi 1,000. Lepas tu kesalahan-kesalahan pun banyak. Sekarang ni nak pula macam-macam kes judinya. Di Selangor pun banyak kan judi internet. Dah lah judi internet semakin complicated. Kemarin judi main dekat komputer. Sekarang mana ada dah. Sekarang dia pergi sana ambil password ya. Main kat kedai mamak. Main kat handphone. Claim semua online. Sekarang macam mana nak tangkap? Kan kau sepak lah pintu tu macam mana pun. Macam tu sekarang canggih. Makin lama makin canggih. Tapi undang-undang kita masih undang-undang lama. Macam mana? Contohlah kan. Jadi makna dari segi Islam ni cakap. Makna kepada yang bukan Islam pun kita lalukan. Itu sebab Nabi pesan dulu. Kita baik-baik dengan jiran kita. Termasuk jiran yang bukan beragama Islam. Nabi ajar. Itu sebab nak katakan bahawa macam mana Nabi datang kepada kita untuk menyempurnakan akhlak. Nabi kita. Islam ni terkenal dengan akhlak yang baik. Nabi sendiri tunjukkan akhlak yang baik. Nabi tak ajar kita maki hamun. Itu satu. Kalau maki hamun bukan Islam tu dah. Paling senang nak ukur. Kan? Maki hamun bukan Islam. Musuh satu dengan lain tu bukan Islam. Malahan musuh Islam kalau surrender lah dengan Islam, Nabi aja terima dia.
Makna jangan kita tahu hukum dia. Sebab dia dah mengaku. Dan dia nak berdamai dengan kita. Berdamai, eloklah. Nah, kena faham tu. Pernah satu kisah Nabi jumpa dengan Saidina Abu Bakar. Berbual. Kan? Dia jumpa dengan Saidina Abu Bakar, tengah berbual, tiba-tiba datang. Kena ingat cerita ni elok-elok. Datang seorang Arab Badui, dimakinya Saidina Abu Bakar. Pum-pam, dia bagi. Lepas tu Saidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi tu, berhentilah sekejap sebab tengah kena maki ni. Dia pandang Arab Badui tu. Lepas tu dia sambung berbual balik. Bila dia sambung berbual dengan Nabi, Nabi senyum. Arab Badui tu dia sambung second round. Pam. Lepas tu Saidina Abu Bakar berhenti sekali lagi. Tengah bual dengan Nabi, berhenti sekali dia pandang. Bila dia pandang, dia sambung balik bual dengan Nabi. Nabi senyum lagi. Arab Badui itu bila masuk round yang ketiga. Tam, kali ni Saidina Abu Bakar tak tahan. Saidina Abu Bakar bangun, dibalik balik makian tu. Segala binatang yang ada kat kebun ni semua sebut dah. Daripada kambing sampai unta, semua sebut. Bagi balik. Waktu itulah Nabi bangun, Nabi terus tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Bila Nabi bangun tanpa beri salam, makna Nabi marah betul tu. Bayanglah, nak tunjuk Nabi macam mana Nabi sangat marah, Nabi bangun tanpa beri salam. Itu cukup marah dah tu. Orang kita kalau kejap lagi ada seorang bangun tak bagi salam, tu orang tak anggap marah tu dah. Tu memang dia nak balik. Sebab orang kita ni itu bukan tahap marah. Tahap marah kita dah kena tampar sampai berdama tu kan. Bergagau otak tu, marah betul dia ni, baru tahu marah. Tapi Nabi bangun tak bagi salam, itu marah dah. Nak tunjuk akhlak Nabi. Jadi Saidina Abu Bakar berperasan, ya Allah, apalah salah aku ni? Dia kejar Nabi, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Kau beritahu aku ya Rasulullah, apa salah aku, jangan kau biarkan aku keliru ya Rasulullah. Maka pada ketika itu Nabi pun cakap, pada waktu kau dilemparkan kata-kata kesat, kau memandang dia dan kau tak balas apa-apa, kau bersabar. Aku tersenyum kerana aku ternampak seramai-ramai yang malaikat duduk di sekeliling kau, semua mendoakan kesejahteraan kau, wahai Abu Bakar. Kemudian bila kali kedua kau dilemparkan lagi dengan kata-kata kesat, kau terus bersabar. Aku tersenyum lagi kerana aku nampak bertambah-tambah malaikat datang, semua mendoakan kesejahteraan kau. Tetapi tak kalau kau bangun, kau membalas balik kata-kata kesatnya, segala malaikat tadi semua menghina kau, lalu meninggalkan kau. Dan tempat malaikat-malaikat tadi diganti oleh syaitan dan iblis, semuanya menghasut kau supaya terus lagi maki hamun tu. Itu sebab perasan tak, bila kita marah, balik rumah dah relax, dah minum kopi kat rumah kan, mana-mana terfikir, kenapalah aku cakap macam tu. Perasan tak? Sebab syaitan yang kerja. Syaitan memang dia bisik-bisik tu kita marah tu. Sebab kalau kita marah tengah berdiri, bawa-bawa duduk marah agak lagi, masuk bilik air, basuh muka, marah agak lagi, ambil wuduk, marah agak lagi, bawa semayang. Kalau tak mahu tinggal lagi, bawa tidur. Tak mahu lelap, bangun, tinggalkan tempat yang kita marah tadi tu. Jangan tinggalkan selama 50 tahun. Masuk keluar sekejap, dah ambil angin, dah sabar, baru masuk balik. Tu dia. Kalau kita tengok, sabar. Dia kemarahan orang kita ni ada 4 tahap. Yang pertama, copek marah, copek soju. Dia sikit-sikit marah, tapi dia copek reda. Yang kedua, copek marah, lambek soju. Kejap-kejap marah, jajak marah. Dah lah sekali marah, lambek pula soju tu. Yang ketiga, lambek marah, copek soju. Tu paling baik. Dia payah nak marah. Tetapi bila dia marah pun, macam mana pun dia copek soju. Ada orang lambek marah, lambek soju. Dia lambek, payah nak marah, tapi sekali dia marah tahu. Tapi yang paling baik sekali adalah lambek marah, copek soju. Yang paling tahu, copek marah, lambek soju. Dia macam tu, dia teori dia ada rate dia tu. Macam cantik lah. Cantik pun ada 4 tahap.
Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik. Dia memang tak cantik dan dia rasa dia tak cantik. Ada kecantikan dalam diri dia. Orang tu cantik, rasa diri dia cantik, memang tak cantik. Dia cantik, terasa lah dia cantik, memang tak cantik, perasaan tak habis. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan yang last sekali, dah lah buruk, rasa diri cantik, memang hodoh. Jadi tengok kita kategori yang mana. Kan? Kita kategori yang mana. Jadi makna kata balik pada Islam tadi akhlaknya baik, keturunannya nak jaga, semua nak jaga. Malhal dalam hal nak kahwin pun, bayangkan, Nabi ajar. Pertama tengok kecantikan dia. Nabi ajar nombor satu tengok cantik ke tidak. Sebab apa? Nak menghadap bukan sehari. Sepanjang hayat tu yang kena cari yang muka yang ada syurga di wajahmu tu. Dah banyak kali sebut tu kan. Kan. Pada syurga di wajahmu. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga. Dulu mana ada tinjau tang jauh. Tang jauh nampak 27, bila dah dekat 72. Itu yang malam pertama jumpa gigi dalam cawan. Gigi siapa pula dalam cawan ni? Gigi saya bang, kata kan. Kan? Tapi orang dulu-dulu, walaupun tidak secantik mana, tapi hidupnya bahagia. Bahagia dulu mana ada rupa-rupa orang nak tengok, mana ada. Kan? Lepas tu bertunang pun tak boleh jumpa. Bersanding pun muka ada tirai. Dulu orang dulu kan ada jurai kat muka tu. Mana ada nampak? Yang lelaki duduk sebelah meninjau masa bersanding tu nampak tongkuk. Macam mana lah rupa agak. Tak sabar nak masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik, dapat buka tirai. Zap. Lah, apa macam tu sangat muka kau ni? Tu dah. Lah, sempong. Tu sempong. Sengit-sengit. Tapi bahagia. Iya. Bahagia orang dulu-dulu. Tak payah lawa-lawa sangat. Sebab kecantikan di dalam hati. Memang tak? Iya. Dia walaupun muka taklah secantik mana. Tapi kalau bab masak, ya Allah sadap. Cuba tengok siapa sini yang lahir dalam keluarga Felda. Ada tak? Ada. Adik-beradik berapa ramai kak? 7 mak. Semua 5 ke atas. Saya dah tanya dah. Orang Felda ni semua 5 ke atas. Sebab dulu karen tak ada. Hari doreh golap. Bila malam raba-raba terasa. Raba-raba terasa. Tapi sekarang ya dulu susah agak kan? Felda mana kak? Hah? Pasuk. Pasuk. Kan? Palung nak boleh. Ada. Palung nak boleh. Berapa beradik? Pak. Semua teh 5. Saya dah cakap. Orang sekarang kata apa, terjaga kan. Dulu okey. Dulu memang susah, anak ramai. Susah. Tapi hari ni tengok raya balik meriah. Orang Jawa lagi lah. Semua memang tak ada kerja lain. Beranak, ya kan. Jawa jangan cakap lah. Adik-beradik mak saya 9. Ni ya, alhamdulillah. Mak Long saya boleh cakap lagi. Pak Ngah saya boleh. Sampai mak saya, Mak Lang. Mak saya yang ketiga. Mak saya dia boleh faham sikit. Nak baleh tak boleh. Dia nak baleh tak boleh. Anak lagi lah. Tak berbaleh lah. Itu saya tanya nenek saya. Wan. Saya tanya. Wan saya yang Jawa tu. Wan kalau nak cakap makan macam mana Wan? Mangan. Oh. Kalau banyak akeh. Oh. Kalau perut weteng. Oh. Okey. Garam lah. Oh. Saya pun cakap. Dengar Wan. Betul tak? Mangan garam akeh sakit weteng. Dia punya gelak lah. Kau jangan cakap lah. Sakit pun aku tergelak. Dia kata, tak boleh. Jadi tak boleh lah. Macam tu keadaan dia kan. Jadi saya adalah. Itu sebab muka saya macam Pan Asia tu. Dia campur Jawa dengan Minang. Tak adalah gurau. Betul. Dalam Islam ni kan. Dalam Islam ni indah. Agama Islam sendiri Allah Ta'ala bagi nama. Islam unik. Diberi nama Islam. Sedangkan agama-agama lain contohnya Siddhartha Gautama Buddha. Nama orang tu diletakkan nama pada agama tu agama Buddha. Nasrani daripada Nazareth. Nama Nazareth letak Nasrani. Tapi kita Islam yang membawa maksud pada selamat, tenang, damai. Betul?
Ya. Itu sebab kita ni sepatutnya bila rasa aman Allah Ta'ala ada di mana-mana kan. Bukannya hanya kita pergi ke tempat tertentu, pergi masjid baru tenang. Betul lah tu rumah Allah, tapi di mana-mana kita patut didik diri kita. Ya, macam tadi kan, dalam kehidupan kita berkeluarga tadi, memilih pasangan. Pertama cantik tengok dulu. Yang kedua tengok pula dari segi keturunan ni, keturunan baik-baik. Ya Allah, bapa imam, mama ustazah, abang Bilal, adik ustaz. Macam tu. Keturunan yang baik-baik saja. Tapi kalau yang tak baik, tak apa. Bagi peluang suruh berubah dulu. Macam tu ha. Yang ketiga, dari segi harta. Bukan kata sebab boleh kiki harta dia, tak. Dah digariskan tu. Kalau dia kaya pun tak ada masalah. Cuma tinggal lagi bukannya harta tu untuk kita kikis, tak. Tetapi paling tidak suami tu. Suami memilih perempuan yang kaya tu. Paling tidak dia kuranglah sikit beban dia nak jaga isteri dia tu. Sebab isteri dia tu ada juga duit dia, ada juga dia punya harta kekayaan dia. Jadi suami itu bukannya nak menumpang kekayaan, tak. Dan yang keempat, agama. Dan disebut kalau dah tak ada cantik, tak dapat keturunan pun tak dapat yang ini, begitu juga dengan harta taklah kaya benar, setidak-tidaknya biarlah ada agama, selamat dunia akhirat. Sebab apa? Agama kita ad-dinul Islam, cara hidup Islam. Itu yang terbaik. Bayang semua dah diajar. Dari segi harta pun memelihara harta. Disebut dalam khutbah terakhir Nabi sebut macam mana dalam harta setiap orang Islam itu ada tersimpan hak orang Islam yang lain. Makna kita ni kena ingat dalam harta kita tu jangan lupa pada orang yang susah. Jangan lupa pada orang yang memerlukan. Sebab duit, walaupun duit kita, semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah ke mana kita belanjakan duit itu. Duit yang kita dapat datang dengan amanah. Datang dengan amanah. Bukan datang sesaja. Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita, maka kita pulangkan dengan jalan yang paling baik. Pernah seorang lelaki selepas zaman sahabat dulu, dia risau muka dia sebab dia bawa balik duit ke rumah dia 200,000 dirham. 200,000 dirham. Banyak. Muka dia sedih. Isteri dia pelik. Kenapa kau sedih? Macam mana aku tak sedih? Aku memikirkan apalah nak jawab dengan Allah Ta'ala tentang duit ni. Mana aku belanjakan duit ni? Maka isteri dia fahamlah kerisauan suami. Jangan kau risau wahai suamiku. Lalu isteri dia panggil semua orang susah, anak yatim, fakir miskin panggil. Bagi sikit, bagi. Ibu tunggal, bagi. Sudah tak ada satu pun tinggal. Habis. Senyum suami dia. Alhamdulillah, terima kasih. Rupa-rupa bukan zaman tu sampai sekarang. Kalau lelaki tak tahu nak buat apa dengan duit tu, insya-Allah isteri boleh bantu. Tu kaedah, tu kan. Kan. Jadi mana sebab orang perempuan ni memang naluri dia macam tu. Semula jadi. Dia dijadikan oleh Allah Ta'ala tu, otak dia tu kreatif berbelanja. Bayang orang lelaki belum cucuk kat mesin ATM, dia senarai dah siap. Dia lain tu, dia punya advance tu lain. Sini abang, sini. Tu orang lelaki mana pandai benar, dia tahu tu lah. Yalah, tu sebab orang lelaki janganlah beli barang, memang salah. Balik kalau kita beli barang dapur, balik memang dia komplain, abang apa sah beli sabun ini? Bukan ini garam kasar sampai 5 kilo nak kenuri ke apa? Ni pampers ni besar benar abang nak pakai. Poli pampers salah, ini salah, itu salah. Tu yang sudah orang lelaki kan. Nah, kau ambil duit ni, kau belilah apa kau nak beli. Yang penting kau jangan ajak aku. Itu poin dia. Orang lelaki dia sebelum kahwin dia pergi sesama kat pasar raya tu. Bila dah kahwin tak dapat dah. Sebab masing-masing dah jujur. Bila dah jujur tu lain macam bergaduh ya Kang. Yalah, dulu sebelum kahwin kan, kalau pilih-pilih baju je tengok orang perempuan tanya. Cantik tak? Kalau I pakai baju ni, you pakai apa pun cantik. Itu sebelum kahwin. Bila dah kahwin, isteri dia dah jujur. Cantik tak color ni bang? Yang suami kan, tak berapa lah. Cantik lah ni. Kita tengok betul. Baik kau jangan tanya. Kan? Kan kadang-kadang, cantik tak ni? Suami pun malas nak apa? Cantik. Ini cantik. Nah, itu yang sudah lelaki tu duduk kat luar ya. Yang sudah bini pada dalam, bang cantik tak baju ni? Dia kata. Yang lelaki tang luar, kau rasa cantik tak? Dia jadi macam tu.
Dia jadi macam tu sebab dia tak berani jawab. Betul. Bembang bezo sebelum kahwin dengan lepas kahwin kan. Dan orang perempuan berhentilah tanya soalan yang lelaki payah nak jawab. Jangan mah tanya, bang betul ke saya gemuk? Kan susah soalan tu. Kita nak jawab kurus, tetapi hakikatnya adalah sebaliknya. Macam mana nak cakap? Bang betul ke saya gemuk? Tak adalah, ni kalau tengok cara ni dia masuk kategori kurang kurus. Ya apa lagi jawapan nak bagi? Kan kalau cakap kalau gemuk pun abang saya, mana betul lah saya gemuk? Kan salah juga jawab tu. Iyalah nak suruh jujur sakit hati tu. Kan itu yang suami sudah, bang betul ke saya gemuk? Tidur lah. Bebek aku tidur daripada aku menjawab soalan yang berbahaya ni kan. Kan? Tapi macam saya cerita tadi, Nabi bawa akhlak. Nabi bawa akhlak dalam agama kita. Kan? Bawa akhlak dalam agama kita. Nabi kalau buat soalan-soalan macam tu, Nabi dah ada jawapan, tapi Nabi biasanya jawab dengan kelembutan. Tak ada yang nak kasar-kasar. Dulu sebelum kahwin kan kita masalah sebelum kahwin lembut tu. Kalau saya jadi bulan, awak jadi apa? Sebelum kahwin tu. Cakaplah jadi apa kalau awak jadi bulan? Saya jadilah bintang. Ya Allah tak sabarnya perempuan tu. Tak masa bila nak jadi bintang pun tak tahu. Tapi bila dah kahwin kan, bila dah kahwin, lepas 20 tahun cuba balik tanya. Cuba tanya balik soalan tu. Cara tanya pun lain. Ni nak tanya sikit. Yang perempuan tu tanya. Nak tanya sikit. Tanya apa? Kalau saya jadi bulan, awak jadi apa? Dia agah lelaki tu. Lelaki tu, mak, apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Dia lah gambar terlupa lelaki ni. Tak ada jadi apa-apa. Bukan dulu abang janji nak jadi bintang. Kau pakai otak kau. Kalau aku jadi bintang, kau nak makan apa? Macam tu lah dia baca. Dia main logik pula dah. Dia main logik. Kan? Iyalah lagu-lagu cinta semua tak logik. Bulan madu di awan biru, sampai bila pun aku tak sampai. Kan? Macam mana tu? Kan lagu-lagu memanglah kan semua puitis-puitis, tapi dalam realiti dah tak ada dah. Tapi bermanja tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila sebut akhlak Nabi dan Nabi lemah lembut. Nabi pesan dalam khutbah takhir Nabi. Balik nanti cuba download dalam Maji Google tu tekan. Bagi maklumat pasal ni khutbah wida ni, dia pun keluar maklumat. Maksudnya cari dalam Google, cari khutbah wida Nabi, khutbah takhir Nabi. Nabi pesan. Segala pasal kehidupan kita Nabi dah pesan sebelum Nabi wafat. Kan? Nabi kata kan jaga amanah, Nabi suruh jaga amanah. Nabi suruh kita ingat kan, Islam seorang Muslim dengan Muslim yang lain adalah sama. Yang membezakan antara mereka hanyalah amal saleh dan ketakwaannya kepada Allah. Dah pesan dah. Makna kita jangan nak gaduh sesama kita ni dalamnya. Tak ada gaduh dah. Kan? Ini tahun ni dah nak sampai musim ni. Dah nak sampai bona dah. InsyaAllah saya akan tolong turun, tolong bantu ceramah tu insyaAllah. Saya akan datang sini. Kalau saya tak datang, makna saya jadi calon. Tak adalah. Jangan topuk, jangan. Macam. Saya jadi calon berceramah. Kena betul kan. Tak, musim ni dah nak sampai. Yang pelik itu kan, bila musim tu sampai, tiba-tiba yang saudara jadi musuh. Apa hal? Bukan seronok pun. Jadi, cuba ingat balik peristiwa Isra' Mi'raj tu. Macam mana Nabi nampak seorang lelaki yang memikul seberkas kayu. Tak terbawa ada bekas kayu tu, tambah lagi bekas kayu yang lain. Tambah lagi, sedang yang sedia ada tak terbawa. Kita amanah kita sebagai ketua keluarga pun belum tentu lepas ke tidak nak bawa negara. Nak bawa masyarakat. Nak bawa ni. Besar tanggungjawab kita. Jadi jangan berabut-rabut. Tapi kalau dah dipilih, anggaplah ia sebagai satu amanah. Kan tadi imun, aman, amin. Amin, jaga amanah. Nabi kita mengajar kita dengan akhlak yang terbaik. Nabi dengan isteri Nabi macam mana? Lemah lembut.
Dalam khutbah wida tu sebut juga, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, maka isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Faham? Yang mana faham? Yang hak tu ke yang isteri-isteri tu? Yang mana faham? Yalah, maksud itu isteri-isteri itu merujuk pada ramai orang. Cik. Maknanya, macam mana kita ada hak kepada isteri, isteri ada hak pada suami. Tatkala hak suami itu disempurnakan, maka Nabi kata, sempurnakanlah hak isteri kamu, termasuklah memberi makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Dia sebut tu. Bukan bagi saja tau, dengan kasih sayang. Contohnya ya, ni duit belanja bulan ni RM1,000. I love you. Abang, makasih. Kasih sayang. Ini taknya duit RM1,000 ambil, puas hati kau. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Dia biarkan kasih sayang. Kan? Walaupun, makna nak gambarkan, walaupun isterinya itu bekerja. Yang ni duit RM1,000, duit belanja bulan ni. Sayang, yang. Isteri pun jawab. Apalah salahnya isteri tu jawab, abang, saya kan kerja. Tak apa, duit ni abang simpan untuk keluarga kita. Abang simpan dalam simpanan dulu. Wahai orang lelaki, jangan risau, itu takkan berlaku. Asal kau hulur memang disapu. Kau jangan berangan. Dia kata, abang, saya tak nak duit ni. Tak. Ambil, tetap ambil. Nah, duit RM1,000, zap, tahu tak apa. Dia katakan. Tapi bagi pada isteri kita nafkah. Kan? Kalau bagi pun, kalau sikit jangan komplain, bagi banyak pun syukur. Faham? Abang, ya Allah banyaknya, ya Allah banyak, susah abang. Abang cari duit kan senang. Abang senang-senang je bagi saya macam ni. Dah tak apalah. Awak dah jaga makan pakai saya tu, saya seronok sangat dah. Terima kasih bang tau. Cuma nak tanya, bulan ni je ke atau tiap bulan? Dia tanya juga tu. La ilaha illallah. Kan? Kan? Tak, orang perempuan memang macam tu. Dia akan tanya. Tanya, tetap tanya. Kan? Itulah kadang-kadang orang perempuan. Macam orang lelaki ni, dia pada dulu, dia suka benda-benda senang. Dia tak suka benda susah. Malahan, kalau dia cari isteri kan, dia suka cari yang dokek-dokek. Itu orang lelaki. Kalau boleh. Tapi orang perempuan, dia kata, makcik dia jauh, tak apa hal lah. Yang sejangkang kahwin dengan sejangkang kan senang. Ini sejangkang kahwin dengan Kelantan. Jauh. Kahwin dengan Tuan Terengganu. Kan payah nak balik raya. Apa pasal? Apa pasal kan makcik dia jauh? Apa pasal? Tengok. Jawab pandai. Sebab apa? Jodoh. Besok kalau tiba-tiba laki kau bawa bini satu lagi, kau jawab macam tu. Dah jodoh bang, jawab macam tu. Apalah lain pula? Kan? Sama lah tu. Menyesal aku jawab dia kan. Tak ada. Dia boleh tang ini, dia boleh jawab jodoh. Tang ni, tu sebab bila dia bergaduh dengan kita kan. Tang dia buat semua pengorbanan. Tang kita, abang pun berkorban. Tak, itu bukan berkorban. Itu tanggungjawab je. Tak teraya tu. Tapi apa-apa pun tak kisahlah. Pengorbanan ke tanggungjawab, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pahala. Niat kerana Allah. Cuma, satu je. Buat benda baik, jangan kita ungkit-ungkit. Benda baik yang Nabi ajar kita, satu lagi sedekah. Dalam Islam, agama yang murah hati. Bagi, sumbang. Macam ni malamnya. Warisan sound dengan lapang dada, benarkan kita gunakan tempat ni untuk majlis ilmu. Awak ingat warisan sound ni untuk melalak-melalak, untuk nyanyi-nyanyi, kan, untuk tujuan paling kuat pun untuk nasyid. Ceramah saya ingat ni kali ke berapa buat dah? Kali pertama. Samsul Debat merasmikan pentas ceramah kali pertama. Kan? Alhamdulillah. Inilah cara dia. Mana pernah orang ceramah calah-calah kok buluh? First time naik comel dia tengok tembok-tembok ni. Ini kan dan masuk dah tak boleh balik ni kan. Ya kan? Betul tak? Kan kita murah hati. Tolong apa kita boleh tolong. Sedekah. Tapi sedekah satu je. Bab tu Nabi ajar tangan kanan bagi, tangan kiri jangan tahu.
Dah bagi jangan sebut-sebut. Belajar jangan sebut. Saya selalu cakap. Termasuklah dengan saudara-saudara kita yang ada dalam ni. Cakap. Kepimpinan kita pun saya pesan itu. Jangan sekali-kali sebut. Apa yang saya tak bagi pada kampung ni. Jangan sebut. Tak elok bunyi dia. Biar Allah Ta'ala nilaikan dan bagi ganjaran pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang bagi kesedaran pada orang tu. Ingat apa yang kita dah buat. Bila kita sebut jadi tak ikhlas. Buat je benda baik, pedulikan. Kita belajar. Kita reda dengan apa yang kita buat. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala akan bagi ganjaran bentuk lain. Macam tu. Wah, saya buat ni. Macam saya sebut pasal masjid. Buat masjid banyak-banyak. Tapi tak payah saya sebut. Kan? Apa guna Memang ya, hakikat dia. Jadi kita buat je benda-benda baik, jangan sebut. Oh, perempuan contoh Itu satu perangai kat tu. Bukan perempuan sini lah, tompek lain. Saya dah kaji dah. Seorang-seorang saya tengok sini tak ada. Ini tompek lain saya cakap ni. Dia memang ikhlas nak tolong suami dia. Abang tak duit belanja kan? Nah, ambil ni RM50 isi minyak motor. Ambil. Abang, ambil. Tak apa. Abang punya, bukan tak ada duit. Abang punya duit. Apa belum masuk lagi? Abang, ambil ni isi minyak motor, ambil. Macam mana? Ni RM50 ni kalau isi minyak melempah ni. Tak adalah maksudnya abang buat belanja lah. Yelah. 2 hari lepas tu bergaduh, dia sabut dia balik. Sampai hati abang buat saya macam ni. Abang dah lupa. 2 hari lepas saya bagi abang pinjam. Dah bagi pinjam ni. Tadi dia cakap ikhlas tadi tu. Tiba-tiba dia bagi pinjam. Kalau gaduh lagi 2 hari, siap interest. Kan? Itu tak teraya. Kena ingat. Setiap kali kalau kita buat baik, kita sabut balik malaikat padam. Duit bina masjid tu 6.5 juta. Duit aku ada 500 dalam tu. Dah lah 500. Padam lah tu. Tak ada pahala. Dulu anak dia dapat masuk universiti dulu. Aku yang tolong hantar pakai kereta aku. Padam pahala tu. Orang perempuan lagi lah. Abang dah lupa macam-macam saya buat untuk abang. Saya gosok baju abang. Gosok baju hari-hari padam. Saya buat air kopi untuk abang. Abang tahu saya buat air. Padam buat air. Saya gosok baju abang. Semua saya gosok. Baju gosok, suar dalam pun gosok. Padam pahala. Suar dalam gosok. Entah mana side pun tak tahu. Suami nak dorang pula. Cepatlah sikit. Pakai paling panas ni. Suami pakai langsung monung. Apa hal bang? Panik. Suam sampai ke petang. Kan? Lepas tu saya buat macam-macam dengan abang. Saya gosok baju abang. Saya buat ni semua saya buat. Yang paling rugi kan. Saya lahirkan 5 anak untuk abang. Bayangkan. Pahala 5 anak dia beranak tu semua padam. Itu jadi muflis pahala tu. Jadi orang perempuan, nasihat saya, bergaduh dengan suami kita macam mana pun jangan ungkit jasa kita. Rugi. Sampai nanti abang lupa jasa saya. Apa jasa kau? Tak nak sebut. Asal kau tak nak sebut? Ini semua kamu mufliskan kepala saya. Saya tak nak sebut. Lu fikirlah sendiri. Dah contoh lah kan. Payah warna kan. So dipikir. Orang perempuan ni kita kena hargai sebab dia dalam Islam pun macam tu. Memang betul. Orang perempuan kalau tengok kan, kalau pewarisan harta kan, orang perempuan kan dapat sikit pecahan. Sebab dia kalau dah berkahwin tu lain. Ada suami dia jaga dia. Tapi ada keindahan dia. Dalam undang tu betul tak? Ada keindahan dia. Sebab memelihara tu ada sebab dia. Tapi orang perempuan kan jangan komplain. Sebab Allah Ta'ala dia dah letak kedudukan istimewa orang perempuan. Sampai tu tahap Nabi pun sebut orang perempuan kalau dia bersemayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga marah diri dan marah suami, dan yang keempat dia taat perintah suami, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Itu je syarat. Orang lelaki mana ada pilihan macam tu? Mana boleh pilih pintu orang lelaki? Dapat masuk untung. Jadi orang perempuan rupa-rupa yang paling payah taat tu. Itu paling payah. Kita cakap lah apa pun. Pindaan tetap ada. Saya cadang macam ni. Tak ada bang. Bukan apa. Kalau boleh lah. La ilaha illallah. Tak boleh kau diam setuju. Tak pek dah. Sebab tu bukan perempuan.
Saya tak kisah bang, saya tak kisah. Cumalah kalau boleh dapur ni, la ilaha illallah. Kita kan nak beli rumah kan orang lelaki, dia tengok tapak, oh ini sesuai buat rumah. Kita beli paling kurang, kita mungkin boleh buat dalam 50 kali 100 ni, saiz rumah ni. Orang perempuan dia bukan tengok saiz tau, dia dah fikir apa dalam rumah. Ni keliling sini. Saya bawa orang perempuan pergi, saya bawa rumah pergi tengok rumah, ingat nak beli rumah ni lah. Okay, bang kan nanti kan kat tepi kan, kita kat tepi tu kita boleh minum petang sesama. Kan dekat sini kan, ya Allah tengok anak, ya Allah akbar. Minum petang sesama. Dah berapa lama duduk kat rumah tak pernah minum petang kat tepi. Tapi bayangan itu kan, bayangan macam tu lah kan kira. Kan? Ha. Tu dah tak sebab memang macam tu. Kerana dia memang macam tu. Orang perempuan ni dia punya cara imajinasi, tapi kita kena appreciate dia. Sebab orang perempuan pahala dia besar beranak, ya Allah akbar. Sakit beranak tu ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Dengan tahap itu tak ada lagi orang perempuan putus asa nak beranak lagi. Dia kali pertama beranak, ya Allah sakitnya bang, ya Allah kesian tak bang, 5 orang anak sudahlah. 5 orang anak, makna baru seorang ni ada ompet lagi. Orang lelaki apa yang paling sakit dalam hidup dia? Sunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulang selagi. Cakap dengan anak bukan main lagi. Tak sakit sunat dek. Macam gigit semut dah. Cubalah ayah sekali lagi. Langsung senyap ayah. Mana ayah pergi? Macam mana tu? Itu sebab bila suami temankan isteri dia, dan dia akan sedih tengok isteri dia perit beranak. Bang, sakit beranak, dah lah tu tak payahlah beranak lagi. Habis takkanlah anak saya seorang, takkan anak kita seorang je bang. Sudah, bang kata sudah. Yang lain tu bagi mak lain pula. Sebab dia sayang kat kita. Kena faham. Orang lelaki tak nak bagi beranak sebab dia sayang. Faham tu, jangan salah sangka tau niat lelaki tu. Kan aduh, dandan tu ya ambil kesempatan kan. Okey. Nah, jadi kemudian apakah dia lagi? Kalau kelebihan-kelebihan Islam ni pula, yang pertama tadi nama, yang kedua Islam menghapus dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang musuh Islam. Itu kedua. Maknanya kalau orang kafir masuk Islam, hapus segala dosa dia. Itu sebab kita kena belajar. Dekat dalam hal berdasarkan firman Allah, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, nescaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Makna akan dapatlah bala pada dia. Kalau keluar balik, kan? Balik jadi kafir balik. Jadi bila sebut tentang dia masuk Islam maka dihapus. Kalau kita tengok saudara-saudara kita yang mualaf yang masuk Islam ni, kan? Dia sentiasa menangis mengenang kejahilan dia dulu. Kita ni pula yang dapat Islam daripada kecil dengan bangga menceritakan kejahilan kita masa muda-muda dulu. Ayah dulu mana joget lambak tak pergi, cerita. Ayah dulu mana perempuan dalam si jangkang ni ayah tak bawa, semua bawa. Cik Leha kata selamba duduk belakang ni. Dia siap cerita macam tu. Bukan nama sebenar tu. Contoh, Kang ada lah nama Leha terasa orang. Ada, la ilaha illallah. Nasib baiklah saya cover tadi tu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Islam menjadi sebab terhindar seseorang dari api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk neraka barang siapa dalam hatinya ada iman walaupun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Keimanan nak kena ada. Kan keimanan tadi iman, aman, imun tadi saya sebut tadi kan? Jadi kalau pergi kan kadang-kadang orang kita ni kan dia beriman time bila tapi umrah. Naik bas kan nampak ya Masjid Nabawi berjurai-jurai air mata. Ya Allah ya Rasulullah, dah sampai aku ya Rasulullah. Semua sedih. Time tawaf menangis pun ada. Kan nampak Kaabah ya Allah nangis. Sembahyang ringan sangat rasa ya Allah. Itu yang balik sampai ke si jangkang dia sebut tu. Kat sana kan nak semayang tak terasa. Jejak semayang. Kat si jangkang ni payah betul. Dia sendiri nak bercakap tu. Seolah-olah Allah Ta'ala kat sana jumpa. Dekat sini pun kita kena letakkan. Kena ubah dah diri kita. Itu sebab bila mentauhidkan Allah tu kan kena tahu.
Ini Allah Akbar, Allahu Akbar. 7 hari mencintaimu. Biar aku jadi penunggu. Awak sangat nakal, kan? Drama. Sanggup tengok drama time maghrib. Dan leka lagi time maghrib. Nampak tak? Ya. Itu sebab kadang kita patut cemburu lah tengok saudara-saudara kita yang masuk Islam ni kan, yang masuk Islam lewat. Dia ya Allah dapat Islam tu, dia punya takun lah. Sebab dia rasa macam dia masih berdosa lagi. Walaupun imam tu cakap dia dah kosong lah, tak ada dosa, dia terasa dia ada dosa. Sembahyang, doa, menangis-nangis kadang-kadang. Kan? Kita kadang tak sampai tahap tu. Kenapa? Kena tengok balik. Tanya balik diri kita. Tu sebab yang paling senang saya selalu pesan tahun ni 2007 boleh, sebabkan dah roket-roket musim tu kan. Satu je azam yang paling baik tahun 2017, iaitu ingat mati. Siapa ingat mati, politik mesti okey. Tak berani dia baik yang kamu kena. Tak berani dia fitnah-fitnah, sebab fikirlah fitnah mati esok macam. Tak sampai minta maaf dengan orang yang itu fitnah tu. Yang main orang yang fitnah, orang yang buat ribah. Nabi kata Allah Ta'ala janjikan pada dia 3 perkara. Pertama, doa dia tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Yang kedua, akan ditolak segala kebaikan untuk diri dia. Bila dia baik-baik tergantung, tak terima kat Allah. Dan yang ketiga, akan dipindahkan keburukan orang yang dia cakap tu kepada diri dia. Tu dia. Dia biasa sampai anak pula sekarang dah ada WhatsApp, dah ada WeChat, dah ada B-Talk, Facebook, WhatsApp. Teringat saya ada seorang menteri tu. Seorang menteri tu dulu kan, orang punya marah dia sampai orang buat grup WhatsApp. Grup saya benci Datuk, dia sebut nama Datuk tu. Datuk tu ada dalam grup tu. Bayangkan punya sabar Datuk tu. Datuk tu left group, dia add balik. Ya Allah, paning bala tu terang. Saya tak sebutlah nama siapa. Tapi kira Datuk tu cakap, aku nak buat macam mana? Aku sabarlah, dia kata. Dia cerita dengan saya lah. Ya. Kan ni zaman ni, kita ingat mati politik mesti okey. Dan kalau kita ingat mati, ekonomi pun mesti okey. Takkan tipu orang punya. Bayangkan orang bukan tipu meniaga nasi lemak tau. Bukannya tipu niaga jual apa balik. Dan dia bukan menipu meniaga jual rumah lagi dah. Dia menipu bawa orang pergi umrah. Kerja ibadah kepada Allah, itu pun tipu kat orang. Bayangkan tu. Dan untuk pengetahuan semua, bukan satu kes ni. Yang kita dengar ni satu. Berpuluh kes menipu umrah ni. Setiap tahun. Kalau lepas ni dengar Samsul debat travel, jangan percaya. Diletak air muka saya kan. Saya pergi umrah baru ni pun saya ikut pak saudara saya semua pergi, ikut dengan satu travel. Saya tumpang pergi sekali. Bukan kata saya bawa orang, tak ada. Jangan dengar, melainkan ada kenyataan rasmi daripada saya. Itu tak bawa kan. Saya pun tak bawa orang dah, saya ikut orang. Bulan 9 ni ada, kalau nak pergi jom. Kalau belum jadi lagi lah musim tu. Bulan 9, 3 hingga 6, hari raya haji yang ketiga sampai hari raya haji yang ke-6. Saya akan terlibat pergi ke Kembara Korban di Kemboja. Siapa nak ikut jom. Untung-untung dapat sebilik yang lelaki. Kang dah senyum seorang lah dia. Ya, makna pergi ke sana 3 hari tak tengok macam mana orang susah sana kan. Kita bagi sumbangan daging. Dia orang memang susah. Kalau kita tengok orang susah. Ni satu lagi bab Islam ni. Kita sedekah sambil-sambil kita bandingkan kesusahan orang dengan kita kat sini yang kita rasa susah sangat tu. Jauh senang kita. Kalau pergi ke Kemboja tu misalnya, kesusahan dia orang tu kiranya di negara kita ni 30-40 tahun dulu. Dia hari ni baru jadi. Masih lagi menghadapi tu. Peti ais pun tak ada orang Islam kita sana. Dapat daging sidai kat pagar. Sidai kat pagar, keringkan. Nak makan baru dia siap bawa masuk dalam masak. Eloklah tak dicuri kat jiran tu. Ada satu rumah tu pula, jamban pun tak ada. Buang air kat samak. Tu saya cakap 40 tahun dulu. Yang dulu buang air pakai cangkul makin. Bukan buang air pakai cangkul tu. Buang air nak kambuih air tu pakai cangkul tu. Faham? Macam mana buang air pakai cangkul morning pula kan. Zaman dia susah.
Anak-anak kita pergi mengaji, belajar kafar, belajar agama, petang, kelas agama petang, anak-anak tahfiz. Pakai dengan macam tu, serban jubah, bawa beg dia, bawa ni kitab, berjalan beriring-iringan, masuk, siap dengan penginapan, siap dengan ni. Anak-anak Kamboja belajar mengaji, duduk atas tanah bersela macam ni, pegang Quran, rehal pun tak ada. Susah. Baik perbandingan. Nah, tu belum cerita yang kita pergi. Saya merasalah pergi, saya dah pergi 2 tahun lepas, tapi tak puas tahun ni saya ingat saya nak pergi lagi, tu yang saya pergi tu. Saya pergi pun sebagai peserta. Kan? Masuk, saya pergi tu dibawa dekat padang kematian tu. Ya Allah, sekejam-kejam buat. Siapa yang dah pergi dia tahulah. Kan? Dibawa ke celah-celah pokok tu, dia pasang masa dia, dulu-dululah masa dia padang kematian, dia akan bunuh 300 orang sehari. Sebab dia nak pastikan dia yang berkuasa, tak yang ada dekat dalam tu semua tak lawan dia. Dan dia bunuh sampai baby pun bunuh. Kenapa? Sebab nak cabut, nak buang benda ni, buang sampai akar-akar. Dia takut baby tu balas dendam. Satu keluarga tu, suami, isteri, anak-anak macam ni, pegang anak pun ada. Dia pukul pakai belakang cangkul, kayu cangkul tu. Memang dia susun tengkorak dekat tu. Tengkorak semua pecah-pecah dah, berlubang-lubang semua. Yang baby ada seorang tukang bunuh. Dia tunjuk cara bunuh tu. Dia pegang kaki baby tu, dia angkat tu, dihantak dekat pokok tu, pokok kelapa tu. Dekat pokok tu dah siap terkeluar-keluar dah paku-paku tu. Jahat betul. Jadi itu sebab saya pergi, bukanlah sebab nak tengok yang itu, tapi pergi sebab sampaikan bantuan pada orang Islam kita dekat sana lah. Okay. Jadi bab sedekah ni memang itu pun keindahan dalam agama kita. Malahan disebut kalau adalah diberi peluang lah pada jenazah tu mati tu bangun balik. Dia bukan bangun mayat, kalau diberi peluang bangun 5 minit jadilah. Dia bukan bangun cari ahli keluarga dia. Dia akan fikir nak buat sedekah. Sebab sedekah tu yang banyak bantu di dalam kubur nanti. Kemudian Islam adalah agama dalil, iaitu semuanya nakkan bukti. Tak ada main cakap je dah. Kemudian tu sebabnya kita ada Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi pesan, waktu aku tak ada nanti, aku tinggalkan kamu dengan 2 perkara. Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang berpegang pada keduanya, nescaya tidak akan sesat sampai bila-bila. Tapi hari ni dah ada grup yang pegang Quran ni pula, Sunnah tak nak pegang. Ada juga. Kan? Itu yang payah tu. Dan ada pula yang support dia tu. Yang support tu pula yang non-Muslim. Ada seorang yang non-Muslim tu siap jadi funder, siap taja tompek. Kan main lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu boleh memecah belahkan masyarakat. Tu sebab dia buat. Kemudian seterusnya, hukum Islam berlaku adil untuk semua lapisan umat. Untuk semua lapisan, tak kira siapa. Dia adil. Dia tidak menyusahkan. Islam ni tidak menyusahkan. Tak ada Islam yang susah dah. Kan? Ada orang tanya saya, kalau kita tengah cat rumah, tiba-tiba berperasan yang berus cat tu diperbuat daripada bulu bab 1. Babi lah, payah bona, faham. Adakah kita kena cungkil balik cat tu, kemudian pergi tukar dengan berus yang lain? Tak ada. Islam ni mudah. Perasan ada berus cat tu daripada bulu bab 1, buang berus cat tu, ganti dengan berus yang lain. Lain kalau kau ambil babi tu betul cat macam ni kan. Itu lain. Payah bona. Kan? Kemudian seterusnya, Islam membahas semua urusan perkara, baik duniawi maupun ukhrawi. Semua dibahaskan, semua diceritakan. Kita tak adalah gelap gelita dalam Islam ni, ni tak tahu, tak. Semua ada. Kan? Baik fiqah, kan? Baik suluddin, semua kita boleh belajar. Kek surah masjid, pergi hari-hari ada kuliah datang. Kemudian Islam adalah agama yang sempurna, menyeluruh untuk semua pihak. Macam dalam segi kita dengan kejiranan kita pun diajar. Dalam Islam, jiran tu ada jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak adalah jiran yang beragama Islam, adalah talian saudara dengan kita. Dan dia duduk di kalangan kita. Jadi dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara. Jiran 2 hak, dia Islam, duduk di kawasan kejiranan kita tapi bukan saudara. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam. Dan yang ketiga, dia bukan Islam tapi duduk di kawasan kita. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab Nabi kalau masak,
Nabi akan lebihkan kuah. Sebab apa? Nabi nak bagi sikit dekat jiran-jiran dia. Termasuklah jirannya seorang tu yang berbangsa Yahudi. Nabi bagi. Jadi makna kata kalau kita masak, kita lebihkan kuah, itu pun sunnah Nabi. Kenapa kau lebihkan kuah masak ni? Sunnah Nabi. Dapat pahala. Kenapa kalau lebihkan kuah ni? Senang nak hirup. Tu kira minta darah lah. Pahala tak apa-apa ada lah tu kan. Jadi maknanya masak. Tu sebab yang itu pun satu hal orang kita. Dia gemar tu. Kita gemar upload gambar makanan dalam Facebook. Berhentilah. Nabi dah pesan. Kalau bawa balik makanan, sembunyikan dari pandangan jiran kamu. Melainkan kamu nak bagi dia sikit. Ya. Dan kemudian melarang anak daripada makan makanan tu di luar rumah. Takut anak-anak jiran nampak. Langsung dia pun nak. Suruh. Kita bukannya suruh saja dia masuk dalam Facebook. Satu dunia tengok berapa ramai nak kena bagi. Alhamdulillah suami bawa balik KFC. Kebetulan yang baca tu pula tengah lapar bana. Duit tak ada pula. Untunglah tengok. Tahu tak? Tu keadaan dia. Jadi makna kata, kira pendek katalah. Secara kesimpulannya Islam adalah agama terbaik. Kita bertuah benar kita duduk dalam Islam. Sebab selalu saya cakap kalau kita nak syukur kan, ada beberapa perkara yang kita kena syukur kalau kita fikir elok-elok. Pertama, Allah Ta'ala tak pilih kita jadi makhluk mati. Sebab makhluk ada dua, makhluk hidup, makhluk mati. Contoh makhluk mati, kayunya, gendangnya. Makhluk mati, kursinya, makhluk mati. Makhluk hidup pula ada tiga. Tumbuh-tumbuhan, satu. Syukur Allah Ta'ala tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Bayanglah lahir-lahir jadi robong. Kek romau lah duduk. Asal kenduri kenara, robong. Habislah kita. Kenduri nak lagi. Dan orang je nak buat kenduri. Habis. Selesai. Jadi cuk paku. Habis. Kacang botol. Selesai. Kan? Kemudian Allah Ta'ala juga syukur tak pilih kita jadi haiwan. Bayanglah jadi kambing. Asal raya haji ko, asalkan apa ya, mulalah. Kan, asal maulud, rasa kita dah ni dah tinggal 2 ekor dah kadang-kadang. Aku rasa kau sebab kau gemuk. Tak, tuan kita suku yang tulang-tulang, mesti kau tu. Rupanya tahun tu Samsul Debat datang, 2 ekor jiun. Kan selesai 2 kambing kena masak, seorang kena golek, seorang kena kari. Kan? Tapi syukur banyak-banyak Allah Ta'ala pilih kita jadi manusia. Dahlah pilih kita jadi manusia. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala pilih kita jadi orang Islam. Dahlah pilih jadi orang Islam. Syukur banyak-banyak jadi umat Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa syukur jadi umat Nabi Muhammad? Sebab Nabi kita telah menyediakan hidangan yang digelar sebagai syafaat untuk kita akhirat kelak. Dan Nabi sebut, barang siapa yang memperlekehkan sunnahku, maka haram baginya syafaatku di hari akhirat kelak. Jadi sunnah Nabi hidupkan banyak-banyak. Lepas ni majlis rasmi kita, kurma jangan tinggal. Contoh, hidangkan kurma. Lazimkan kita punya majlis rasmi ada buah tamar. Benda paling simple lah, start something. Kek rumah Nabi, 2 benda yang memang tak pernah tinggal. Pertama, buah kurma. Kedua, madu. Faham orang perempuan? Faham tak? Alhamdulillah. Tu semangat yang kita nak. Madu apa? Ustaz tanya. Madu lambah. Torang sikit cakap tu. Dia kata kan. Yalah. Jadi, makna kata hidupkan sunnah Nabi. Dahlah syukur kita jadi umat Nabi. Yang paling lagi kita syukur, jadi umat Nabi duduk pula kat Malaysia. Malam ni berapa ramai yang datang pakai kain pelikat. Kat Malaysia punya aman ni, ada yang tak kisah dalam pun datang. Saya tanya, janganlah disebak lah saya tanya ya. Betul tak? Tak ada. Betul dalam, saya tengok dalam kampung ni berjalan naik motor, relax, ya okey. Tak ada helmet, semua koreh belakang kepala. Okey, nak tunjuk tenang negara kita ni aman. Kan? Itu yang anak-anak kita yang dekat Johor hari tu,
Sebab dah sebenarnya tu tak sangka jadilah. Dia dah biasa pukul tengah malam dia dengan geng-geng basikal tu berjalan. Jalan tu tenang, malam tu nak jadi. Nak tunjukkan tu sebab saya sebut ingat mati tadi. Sebab apa? Mati tak kira bila, boleh jadi bila-bila masuk. Jadi umat Islam, umat Nabi duduk ke Malaysia. Duduklah kat si Jangkang. Ya Allah, kalau kenduri siang malam meriah. Kampung Jawa potak daripada malam tu meriah makan berkenduri betul kan. La ilallah, balik Jadi maknanya seronoklah kita. Syukurlah kita. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tu sebabnya secara ringkasnya memang Islam tu pilihan umat. Kalau sebut pasal Nabi kita lagilah. Kan? Nabi kita ni nak kata dia hebat. Sampaikan ahli falsafah seluruh dunia semua cakap Nabi hebat. Mahatma Gandhi sampai pernah cakap, kalaulah Nabi Muhammad tu masih hidup, dia saja adalah jawapan untuk selesaikan segala konflik dunia pada hari ini. Memang ya, kalau balik semula, bayangkan orang luar pun cakap macam tu, kita petah lagi. Tu cuma kita kadang-kadang tak terasa sangat. Nabi seorang yang hebat, relax ya. Orang luar pula yang beliau melaung-laungkan. Jadi kita kena hargai. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur sudi mengundang saya pada malam ini. Lepas ni saya nak berangkat ke Janda Baik pula. Ada ceramah lain pagi-pagi esok. Lepas daripada Janda Baik ke Kuala Pilah. Datuk Nesh pun dah banyak kali nak arrange saya. Tentulah saya berhutang dengan dia tu, banyak event lagi tu. Dengan sahabat dia Datuk Hatan pun saya berhutang suruh tu apa. Tapi insya-Allah kita susunlah nanti. Kan bulan puasa banyak kosong ni. Kita buat ceramah tengah hari. Bau tu terbayang sirap selasih kan. Kan? Macam mana pun terima kasih banyak. Ya, sekali lagi minta maaf kalau ada tersilap kata terkasar bahasa. Sungguhnya yang baik itu datang pada Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Oh, tadi ada satu soalan dia tanya saya. Tadi adalah tadi yang gumpet-gumpet tadi saya maafkan lah tadi. Saya lalu tadi tinggi saya maafkan lah tu. Memang tinggi Samsul Debat baik channel kan. Yang paling kurang ajar dalam TV nampak gemuk lagi kurang ajar. Orang tanya saya macam mana nama boleh dapat Samsul Debat. Memang betul dulu waktu universiti memang pencapaian saya dalam debat tu insya-Allah adalah juga alhamdulillah. Allah Taala izinkan saya menang banyak. Dan saya juga jadi jurulatih. Cuma yang jadi meloket debat tu sebab saya berceramah di satu surau di Kuala Lumpur. Dulu kalau orang panggil saya penceramah kita malam ni Saudara Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi penganjur ni terlupa siapa nama budak tu ke? Samsul apa dah, tapi jawatannya debat-debat lah macam tu. Sudah dia tulis penceramah malam ini Samsul Debat. Jadi orang ingat nama saya memang Syamsul Al-Debati. Sebenarnya bukan. Sudah meloket tahu. Semua orang panggil Samsul Debat kan. Kan. Sekarang ni lah orang heboh nak bergambar. Nampak tu. Baru sebut nampak. Kemarin saya ceramah kat Kajang tu, punya tauruk orang tak kona tu. Saya masuk ceramah sampai maghrib, punya tauruk orang tak kona. Pengurusi surau dengan AJK keluar tunggu penceramah belum sampai. Penceramah dalam surau dah. Agak ada tunggu YB ke saya fikir macam tu lah. Masa tu dah lama dah, banyak tahun dah. Saya pun WhatsApp dengan pegawai Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Sebab dia jemput saya, dia kata orang ni minta penceramah, dia hantar saya. Betul ke ceramah ke ni? Betul lah tu tuan. Yang paling tak tahan tu pakcik yang Tuk Siak tu. Dia ajak saya tarik tirai tu. Tirai perempuan tu. Saya sama lah tarik. Dia tarik belah kanan, saya tarik belah kiri je nak. Dah dia sujud. Dia dah suruh dah pujuk saya pun tarik lah. Lepas tu bila ustaz sampai, Ustazah sampai, apa tak start lagi? Penceramah belum sampai, tuan penceramah. Ya Allah minta maaf lah ustaz. Yang paling merah muka yang ajak saya tarik tirai tu. Minta maaf tuan, minta maaf. Tak apa, saya memang gamar tarik tirai ni. Saya kata. Jadi itu saja, kita jumpa lagi di masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.